Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Bercerai kasih talak tiada. Suami, isteri, mak, anak, ayah apa semua ni tak ada talak-talak. 1000 tahun jumpa balik. Bila? Dalam syurga. Bila nak jumpa? Tak tahu. Sebab kita boleh tak jumpa balik mak bapak kita dalam syurga? Boleh tak kita hidup balik dalam keluarga, dalam syurga? Boleh. Dalam surah At-Tur, ayat 26, 25, 27, Allah Ta'ala sebut, kita, mak bapak kita akan jumpa balik dalam syurga, dalam mahligai yang sama, sehingga menjadi perbualan ahli-ahli syurga yang lain. Apa amalan keluarga itu sehingga mereka berjumpa dalam syurga, dalam satu bentuk keluarga? Apa amalannya? Maka ketua keluarga tadi cakap, ketika kami hidup di dunia, kami adalah golongan musyfiqin. Kami golongan yang menjaga ahli keluarga kami. 1000 tahun kembali balik. Sebab tu kalau kita berpisah dengan mak, pisah dengan pak, pisah dengan isteri, dengan suami disebabkan mati, terus duduk menangis lama-lama sampai buta mata. Cik Kasim, Kasim selamat. Sampai buta mata. Teriak siapa? Combi. Abang Bidin mati. Kalau betul awak baik, beriman, jumpa balik dalam syurga. Cuba tengok bahasa dia. Dia kata apa dalam lagu tu? Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Ada kena mati di hujung kuku, berkubur je lampang. Ya, apa pula sini? Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Apa maksud dia? Doa. Itu bahasa orang tua. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Bila dah berpisah pun doa tak pernah putus. Anak yang soleh, doa tak pernah putus sampai pada mak bapak. Ya Allah, ya Allah. Mati di hujung kuku, berkubur di tapak tangan. Itu maksud dia. Walaupun dah mati, tak pernah lupa untuk doa. Tak pernah lupakan dalam doa aku. Ini bahasa orang tua. Mai bahasa orang muda tadi, raya pun tak ada apa. Lagu raya, 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 sempoi raya. Wah, kita pun tak tahu. Orang dulu, bahasa dia manis ni. Seronok mendengarnya. Zaman sekarang ni, kesyahduan tu. Kesyahduan raya, lagu raya tak ada. Dia balik pada lagu raya yang lama.